Okay, so untuk tips korang, okay, siapa kat sini yang dia teringin nak pakai dapur kaca tapi mungkin korang tengok ada yang pecah lah dan sebagainya. Dia macam ni tau korang, tips je sebenarnya. Untuk korang yang nak buat lubang ataupun untuk ni lah tebuk lubang kan. Make sure, okay, korang punya besi ni yang dekat lubang tu kan. Okay, besi ni yang duduk kat lubang tu, bukan yang ni. Okay, bukan yang ini duduk kat lubang tapi yang ini. Okay, kalau korang ikut yang macam kita cakap, okay, insyaAllah korang punya dapur takkan crack, takkan pecah, takkan orang kata patah ke apa. Okay, as long as besi yang duduk dekat atas lubang, bukan korang punya tempered glass ni. Kalau korang letak tempered glass yang atas korang punya lubang, dia memang boleh pecah. Sebab apa? Kaca kan, lepas tu dengan ada berat lagi. Kalau korang masak macam guna periuk besar, okay, buat sup ke mi sup, memang patah lah, pecah lah dia. Tapi kalau korang letak dekat atas besi ni, okay, memang insyaAllah tak ada masalah.